Begitu terkenal manis buah pala kayu baru. Saya, Haziq Fakrullah bin Muhammad Razif, merupakan Presiden bagi Jawatankuasa Perwakilan Kolej Tun Mamat bagi sesi 2025-2026. Dan saya, Husna Amani binti Muhammad Ashikin, merupakan Presiden Jawatankuasa Perwakilan Kolej Tun Mutahir bagi sesi 2025-2026. Penasihat bagi ahli Jawatankuasa Perwakilan Kolej merupakan staf Presiden Kolej yang diketuai oleh Encik Zazuri bin Ahmad Azhari, yang dibantu oleh Cik Siti Nomasita, Cik Nis Fariha dan Tuan Nur Khairi, yang dibantu oleh Unit Residensi dan Hospitality Pelajar yang diketuai oleh Encik Muhammad Tarmizi bin Muhammad Ismail, yang dibantu oleh Cik Akmal, Cik Anwar, Puan Mahfuzah dan Puan Asniza. Kami ahli Jawatankuasa Perwakilan Kolej sesi 2025-2026 terdiri daripada 24 orang ahli yang dibahagikan kepada dua, iaitu 12 orang ahli JPK Tun Mamat dan 12 orang ahli JPK Tun Mutahir. Istimewanya semester kali ini, kami telah merekrut 24 orang ahli Sekretariat Jawatankuasa Perwakilan Kolej yang baharu bagi memberi mereka peluang menambah kemahiran dan pengalaman selain membantu kami dalam menguruskan kebajikan pelajar di kolej. Jawatankuasa Perwakilan Kolej sesi 2025-2026 bertujuan mewujudkan pengurusan yang efisien dan sistematik serta memperkukuh kemantapan berorganisasi dalam memperjuangkan hak pelajar secara adil dan meraihkan kepelbagaian pendapat. Bersatu hati menggapai cita, suara pelajar tidak disisir. Wakil pelajar berbakti setia, membela kebajikan tanpa letih. Itulah tujuan sebagai seorang ahli Jawatankuasa Perwakilan Kolej yang sentiasa memastikan suara dan kebajikan pelajar sentiasa didengari serta diperjuangkan kepada pihak pentadbiran, khususnya bagi pelajar Kolej Tun Mamat dan Kolej Tun Mutahir bagi cawangan kampus Bandaraya Melaka. Bukan itu sahaja, Jawatankuasa Perwakilan Kolej sesi 2025-2026 turut menyediakan pelbagai program untuk para mahasiswa dan mahasiswi. Antara program yang dijalankan sepanjang semester ini ialah Gegau Fest 3.0 dan Kem Pimpinan Laskar Pemimpin Muda. Hujan lebat melimpah perigi, berkocak air di tengah rawa. Gegau Fest kembali lagi, serikan hari, satukan jiwa. Gegau Fest 3.0 telah kembali lagi pada 25 Oktober 2025. Satu festival kolej yang diadakan pada setiap semester ini telah dijalankan bertujuan untuk membentuk suasana kolej yang kondusif, harmoni dan ceria. Di samping itu, memberi peluang kepada para mahasiswa untuk menyalahkan bakat, potensi diri dan kreativiti. Gegau Fest 3.0 pada hari ini telah menampilkan kelainan dengan menganjurkan pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan memasak Gegau Masterchef, pertandingan fotografi Snap to School dan aktiviti berswap Walk and Win. Panglima Sunda berkeris pusaka, tumpaskan seteru, mahir bertingkah. Lahirnya pemimpin, tunjang negara, bersatu jiwa, mencorak langkah. Kem Kepimpinan Laskar Pemimpin Muda yang bertempat di JKIN Extreme Park Bukit Putus Kuala Pilah akan berlangsung selama 3 hari 2 malam bermula daripada 5 Disember hingga 7 Disember 2025 dengan penyertaan daripada Barisan Kepimpinan Pelajar UiTM Cawangan Melaka, Kampus Bandaraya Melaka dengan melibatkan Jawatankuasa Perwakilan Kolej Tun Mamat dan Tun Mutahir serta Jawatankuasa Perwakilan Non-Residen dan Majlis Perwakilan Pelajar. Lustra Kasar jadi idol kasih dari mahasiswa ke